Kak, cuba buat sebelah makeup jimat, sebelah lagi tak jimat. Sebelah sini makeup jimat, sebelah sini makeup tak jimat, ya? Okay, versi tak jimat ni bila mana kau sangka tapi kau pakai foundation banyak. Macam tu. Foundation bukannya RM20, RM30 weh. Dia pakai lagi banyak macam ni. Tak reti nak berjimat. Bukan yang ni patut jimat ke? Ampun ya, salah lorong. Okey, yang ni jimat. Okey, jimat tu saya memang jenis yang suka local produk. Lepas tu saya akan buat macam ni. Saya akan pusing-pusingkan dia. Screenshot. Letak atas kepala screenshot. Tengok, pakai sikit je kan. Lepas tu kau blend je. Dab. Nampak tak? Rata je satu muka. Nak pakai banyak-banyak buat apa? Nampak? Nampak tak? Macam tak ada beza kan? Nampak tak? Kening tak ada kot yang jimat tak jimat. Lepas tu eyeshadow. Eyeshadow aku paling takut betul bila orang duk Bismillahirrahmanirrahim. Dia buat macam ni kuat. Dia pusing. Allahu Akbar. Tak boleh ke kau calik sikit je? Kenapa kau nak kena macam ni? Lepas tu kan dia pakai banyak-banyak kat sini. Aduh, nak menangis aku. Aduh. Kalau makeup tu dah nak expired tu, tak apalah kau nak picit kot macam tu. Kalau saya yang jenis jimat ni, saya selalunya pakai jari tau. Memang jenis pattern saya memang suka pakai jari sebab lagi cantik. Ujung mata pakai jari ni je. Senang. Jimat kan, tak payah nak pakai brush. Lepas tu eyeliner pakai sikit je lah. Nak pakai banyak-banyak sampai panjang tu kenapa? Lepas tu bulu mata pula. Kau dah pakai mascara kan? Aku tunggu jap Lepas tu pakai bulu mata. Kau dah pakai mascara ni, kau pakai bulu mata. Lepas tu kau touch up lagi dengan mascara. Motif tambazir. Habis aku kena kecang dengan muah sekejap lagi. Gurau. Betul kata lelaki dia, perempuan ni complicated. Okay, lepas tu kau dah siap kan? Kau pergi touch up lagi dengan eyeliner dekat atas ni. Motif. Ni konten je Roziana, kau pun sama je kau pakai mascara, lepas tu pakai bulu mata, kau pakai mascara balik, lepas tu kau pakai eyeliner balik. Kau sama je Roziana. Nama pun perempuan kan, mestilah spend lebih nak cantik. Lepas tu blusher, kau boleh je pakai macam ni kan. Ada je nampak. Jimat je kan, jimat. Kau nak juga pusing banyak kali kan, sampai nampak macam ni. Lepas tu kau letak. Okay, bibir tak ada. Tak jimat.